Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nur Damai Aliza binti Muhammad Azhar. Saya berumur 12 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebahasaan Batu Fringgi yang terletak di Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 1002. Hobi saya ialah melukis dan membaca buku cerita. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang YouTuber. Hari ini, saya nak review satu buku yang sangat dekat dengan realiti kita sekarang, iaitu YouTuber viral, karya Haida Kromozaman dan Munish Shafinas. Kalau kau pernah terfikir, apa sebenarnya harga untuk jadi viral? Buku ini memang wajib baca. Ringkasnya, buku ini mengisahkan tentang kehidupan remaja yang terlalu mengejar populariti di media sosial. Dalam dunia sekarang, menjadi terkenal adalah impian ramai. Tapi masalahnya, bila terlalu obses nak jadi viral, ada yang sanggup buat apa sahaja, termasuk menggadam maruah, privasi, malah melanggar batas agama. Kisah dalam buku ini menceritakan beberapa situasi di mana watak-watak terperangkap dalam keinginan untuk dikenali dan akhirnya membawa kepada penyesalan dan keisafan. Mari saya kongsikan salah satu kisah dalam buku ini. Ia mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Rose yang taksub untuk menjadi kurus agar dapat memegang gelaran sebagai ratu sekolah pada jam akhir tahunnya nanti. Rose membeli pelbagai jenis ubat kurus yang tidak berdaftar dengan KKM. Rose juga sanggup menipu ibu bapanya dengan mengatakan bahawa dia sihat, tidak apa-apa masalah. Sehinggalah suatu hari, Rose jatuh pingsan. Dia mengalami gastrik yang teruk akibat mengamalkan diet yang tidak sihat dan mengambil ubat yang tidak selamat. Tema utama buku ini sangat jelas, bahaya obsesi terhadap populariti. Penulis nak sampaikan bahawa dunia media sosial ini penuh godaan. Bila kita terlalu kejar likes, views dan perhatian, kita mungkin lupa siapa diri kita yang sebenar. Apa yang paling menarik, buku ini bukan sekadar cerita, dia bagi peringatan. Kita sendiri mungkin tanpa sedar berada dalam situasi yang sama. Antara kekuatan buku ini, jalan cerita yang dekat dengan realiti. Apa yang berlaku dalam buku ini memang terjadi dalam dunia sebenar, terutama di kalangan remaja. Penulis menggunakan bahasa yang mudah faham, sesuai untuk pelajar dan pembaca santai. Buku ini juga mengandungi elemen pengajaran. Setiap kisah ada mesej tentang batas, maruah dan nilai diri. Sejujurnya, buku ini agak pendek dan simple. Sesetengah pembaca mungkin rasa cerita dia tak terlalu mendalam atau terlalu cepat habis. Tapi, kesederhanaan itu yang buat mesej dia sampai terus ke hati pembaca. Antara pengajaran penting, jangan kejar populariti hingga hilang jati diri. Media sosial ada batasnya dan populariti bukan segalanya. Buku ini betul-betul buat kita berfikir. Adakah kita hidup untuk perhatian orang atau diri sendiri? Pilihan di tangan anda. Kesimpulannya, YouTuber viral adalah sebuah naskah yang ringan, yang penuh mesej, sesuai untuk pelajar, remaja dan sesiapa yang aktif di media sosial. Kalau kawan-kawan nak baca santai tapi edisi, buku ini memang baloi. Sekian bicara buku dari saya. Terima kasih.